Mana yang tengah mencari rumah area Seremban, area Sendayan, mana dekat dengan Bangi apa semua kan, nak lari dari kesesakan jalan atau hiruk pikuk bandar tu kan, korang boleh consider rumah ni. Yang mana rumah ni siap ada swimming pool, corner lot, freehold. Nak tahu lebih lanjut, korang layan video ni sampai habis. See you rolling. Abang Haru, pedagang rumah. Kau laku bila kau dah bersedia. Dari kosong jadi nyata. Aku termimpi jadi harta. Abang Haru, pedagang rumah. Kau laku bila kau dah bersedia. Dari kosong jadi nyata. Aku termimpi jadi harta. Pagi-pagi dah hustle, phone tak pernah silent. Klien banyak tanya, aku jawab semua compliant. Sukses palon, aku guide sampai clear. First time buyer pun boleh jadi pro dalam career. Owner nak harga tinggi, buyer nak murah gila. Aku jadi tengah-tengah bagi win. Semua survey nego, closing itu makanan aku setiap deal. Jadi itu kepuasan nombor satu. Abang Heru, pedagang rumah. Assalamualaikum, bertemu kembali kita dalam channel YouTube Abang Hairul, Your Dream Prop. Hari ni Abang berada jauh sikit dari belah KL. Selalu Abang main-main belah sana kan. Hari ni Abang berada dekat Negeri Sembilan. Kat belakang Abang ni ada satu rumah double story corner lot yang mana terletak di Rimbun Alam S2 Height Seremban 2. Okey, rumah ni dia gated and guarded. Orang boleh tengok sebelah tu. Kalau nampak sana tu, itu gated, dia punya guard house. And then dia bersebelahan dengan taman permainan, berhadapan dengan pintu masuk tu guard, ada satu playground. So anak korang boleh berjalan kaki saja ke sebelah sana tu. Lepas tu bahagian depan dia ni pun korang boleh tengok, tak ada apa-apa menghalang pandangan depan rumah korang ni. Kan. Dia punya rumah ni, dia berstatus freehold, bumi lot. Dia punya keluasan tanah 3,700 kaki persegi. Dia punya keluasan binaan selepas owner renovate lebih kurang 2,515 kaki persegi. Ada 4 bilik dan 3 tandas. Let's go, kita masuk dalam. Tengok ni, owner pun dah buat pintu auto gate yang besar cantik macam ni. Bahagian depan pun dah fully tiles macam ni. Semua sini memang pemaju dah bagi yang jenis tile penuh sampai ke jalan, sampai kaki jalan sini. So kat bahagian luar ni boleh parking lebih kurang 2 biji kereta lagi lah. Korang masuk sana sini, kalau korang ni ratakan simen lagi banyak boleh parking. Jom kita masuk kat bahagian dalam. Okey, bahagian dalam ni yang kaposh berbumbung ni boleh masukkan kereta side to side lah. Fully tiles juga, fully grill rumah ni. Ni bahagian depan dia. Dia ada 2 access. Ini pintu utama dan ini pintu sliding door. Kat bahagian tepi sini ada lagi ruangan tepi. Korang boleh buat tutup sini, boleh buat rak kasut apa semua. Ruangan dia macam ni. Plaster ceiling sampai habis. Dan yang menariknya, ini salah satu yang menarik lah, cita rasa bagi abang dia menarik. Yang unik tentang rumah ni, dia ada swimming pool khas untuk anak-anak korang. So patut owner pun dah taruhkan kemasan artificial grass kat sini. So korang tak perlu lagi nak maintain masalah rumput apa semua, dah pakai artificial grass. Yang mana yang pokok-pokok ni kalau korang berminat, kita boleh bincang dengan owner lah. Kalau kata tak mau, korang nak pokok sekali, kita boleh deal lah dengan owner, boleh dapat sekali. Ni sini, kat sini pun owner buat, sini ada kemah. Kalau nak buat barbecue pun ada area sini. Sangat sesuai lah, bersantai-santai. Kalau buat family day, buat function, hari raya ke apa kan, boleh buat makan-makan kat sini. Pasang kemah kecil, tetamu boleh duduk sini, boleh masuk dalam. Korang boleh taruh table lagi kat bahagian tepi sini. Ada ruangan lagi. Okey, pun owner dah standby tempat shower, mandi kat sini sebelum dia masuk dalam. Lepas mandi boleh masuk sini. And then dia ada 3-4 access. Sana ada 1 access, 2 access, 3 access dan 4 access untuk masuk ke bahagian dalam. Dan bahagian tepi sini ada lagi ruangan lah. Sini boleh buat tempat sidai baju, tempat apa semua. Kat bahagian belakang, dalam pun ada juga tempat sidai. Tapi kat sini pun boleh. Anak-anak mandi apa, baju basah-basah boleh sidai sini. Okey, jalan sikit sini sebelum kita masuk dalam. Okey, sama juga. Nanti kita akan review in detail
Ni pun sama, ada pintu terus masuk ke bahagian dapur. Bahagian dapur ni sebenarnya owner dah extend lah. Original dia bangunan ni saja. Kemudian yang tepi ni dia extend. Jom kita masuk bahagian dalam. Jemputlah masuk ke dalam rumah yang cantik ni. Okey, korang masuk je. Inilah dia, selamat datang. Rumah ni, dia punya binaan adalah 2,515 kaki persegi. Yang mana korang dah tengok, owner dah buat cantik. Dah ada TV cabinet, dah ada wainscot, plaster ceiling bentuk kotak-kotak dekat ruangan tamu ni. Korang akan dapat 4 biji chandelier, 2 kat bahagian ruangan tamu, 2 dekat ruangan makan sini. Okey. Dekat bahagian ruangan tamu ni ada satu pintu sliding door menghadap ke kolam sana, ke swimming pool sana. Dan kat bahagian sini juga ada satu store, tersorok sini ada satu store. Dan inilah ruangan makan pertama. Rumah ni ada 2 ruangan makan tau. So ini dia punya main ruangan makan dia. Belakang ni ada cermin. Abang tak tahulah apa nama dia ni kan, tapi design macam ni. Kemudian bahagian sini ada satu bilik kat bahagian bawah, bilik tetamu. Okey, kemudian ini dia punya dapur kering lah kat sini. Tempat cuci tangan, nak buat heavy, masak benda simple-simple lah dekat sini. And then sebelah dia ada satu toilet yang mana fully tile, semua guest boleh guna sini. Kat bahagian bawah ada satu bilik dan satu tandas sahaja. Okey, kemudian bahagian sini ini owner jadikan kawasan laundry area lah, di yard. Dia bahagian tepi sini dan bahagian belakang sini besar. Ada orang abang tengok dia buat tempat simpan kucing. Tempat kucing pun boleh kat bahagian tepi tu. Dan ini owner dah extend. Dia buat dapur yang bagi abang sangat besar lah. Sangat besar. Kau tengok memanjang tepi sana, bentuk L shape macam ni. Color dia pun menarik, kena dengan tile ni. Warna biru hitam. Ni pun sama, biru hitam, ada putih-putih sikit. Okey, rumah ni dah habis tarik, belakang dah tak ada, just access road sahajalah. Selain tu owner buat juga ni, lagi ada extra storage kat bahagian bawah sini, bahagian tepi sana. Kemudian ada island table sini. Dekat sini pun sama juga, ada pintu sliding door. Kita boleh terus ke swimming pool yang tadi kita dah review di awal-awal video tadi. Okey, jom kita sambung tengok kat bahagian atas pula. Apa yang ada? Sekarang naik kat tingkat atas pula. Okey, kat tingkat atas sebelum kita naik, kat bahagian tangga ni owner dah tetap buat juga wainscoting ni. Dan dia punya tangga dan keseluruhan tingkat atas ni dia menggunakan kemasan SPC flooring. Kat bahagian atas ni adalah satu ruangan family yang cukup nice size lah. Kat sini boleh taruh sofa, taruh kat bahagian sini TV, boleh tengok menonton. Dan yang bestnya, dia ada balcony kat bahagian tepi sini. Bahagian ni boleh tengok view swimming pool bahagian bawah sana. Okey, kat bahagian atas ni dia ada 3 bilik dan 2 tandas. Yang mana bilik 2 dan bilik ketiga dia sharing tandas lah. Tapi tandas dia unik sikit. Apa unik kita tengok sekejap lagi. Okey, kat bahagian bilik ketiga dia ni. Ni bilik ketiga. Kat sini owner tak adalah buat heavy punya decoration. Dia tak ada buat built-in wardrobe. Dia just gunakan kemasan wainscoting macam ni. Kemudian ada aircon, kipas basic. Just nice kau tengok. Sana boleh taruh almari. Katil kat bahagian sini. Ada ruangan yang selesa. Siap ada table study. Kalau anak ada nak belajar kat sini boleh. Kalau korang sendiri nak buat ruangan kerja pun boleh. Kat tepi sini ada plug point. Nak pasang kipas lagi apa semua. View dia, view rumah belakang lah. Okey, dan ini dia punya tandas. Apa tadi abang cakap dia unik kan? Dia ada macam ada 2 ruangan lah. Ni tempat membuang, tempat mandi. Lepas tu ada satu sinki kat bahagian sini. Ni pintu bilik ketiga. Maksudnya kalau orang bilik kedua pun boleh lah. Sambil-sambil nunggu kawan mandi, adik ke mandi, boleh gosok gigi kat sini dulu. Ni tandas dia, bahagian basic tandas lah. Fully tile sampai atas. Dan ini bilik ketiga dia. Bilik ketiga ni just nice size. Ada side table sana, katil queen size, ada almari kat bahagian sini. Dia pun sama, tak ada buat built-in wardrobe, movable wardrobe ni. So kalau korang buat, boleh penuh sampai macam ni lah. Jom kita tengok bahagian terakhir dalam rumah ni. Selamat datang ke bilik master. Okey, bilik master ni dia besar lah.
Kat bahagian sini owner letak meja solid. Bahagian belakang owner dah buat built-in wardrobe. Bilik ni dia dah ada built-in wardrobe. Korang akan dapat sekali. Bahagian tepi sini ada satu tingkap katil king size. Kat sini pun sama. Owner tak buat lah heavy decoration atau meja. Dia buat just basic punya. Yang ini pun ada buat kemasan sikit macam ni. Kerana sini ada satu lagi ruangan tersorok sikit. Kalau sini korang nak buat korang punya office dalam bilik pun boleh. Ada tingkap side dan bilik master dia. Sekejap lagi kita pergi sebelah sini. Kita pergi settlekan toilet dulu. Ni toilet dia. Not bad lah size dia macam ni. Ada partition untuk mandi dan tempat membuang. Ada satu sinki. Dan bilik master ni dia ada balcony lah. Cuma kita tak boleh pergi sana sebab owner tak terkunci sikit lah. Tapi balcony dia besar lah. Boleh buat kopi-kopi kat sana sambil-sambil malam tengok bulan bintang. Chit-chat dengan wife. Bincang pasal bisnes. Pasal masa depan. Boleh. Okey, kita turun bawah. Dan abang akan beritahu harga dia berapa. Kita dah review habis satu rumah ni. Kita dah tua semua. So, rumah ni owner nak jual dengan harga 1.05 juta. Dan masih boleh negotiable. Okey, sekiranya korang berminat dengan rumah ni, nak datang tengok, jom kita set eksklusif viewing dengan abang. Korang boleh kata abang, nombor dekat sini. Korang boleh text, boleh WhatsApp, boleh call. InsyaAllah abang akan entertain korang dan kita buat appointment sini. Dan abang nak ucapkan terima kasih pada semua yang sudi tengok video ni sampai habis. Mana yang belum tekan button subscribe tu, korang tekan. Dan boleh, apa orang cakap, memberi sikit sebanyak tu, memberi semangat kepada abang untuk lebih buat video lebih banyak untuk korang semua. Jumpa korang di next video abang yang seterusnya. See you. Bye-bye. Ciao-ciao. Assalamualaikum.